ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أهمنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba', alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada malam ni. Sekali lagi kita dapat bertemu dan sekali lagi kita berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh yang kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk malam ni kita akan sambung lagi membaca kitab Ghayatul Matlub, iaitu kitab amalan penghapus dosa. Dan pada malam ni kita akan menyambung lagi perbincangan dalam bab muqaddimah, baru bab introduction tuan-tuan. Dan perbincangan kita yang lalu, Al-Imam Ibn Daibah bila dia mengarang muqaddimah dia, kata pendahuluan daripada kitabnya, dia tidak mendahulukan dengan ucapannya, tetapi dia mendahulukan dengan firman Allah dan juga hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbincangan pada malam ni adalah masih lagi di dalam firman Allah. Satu dalil yang tinggal lagi tuan-tuan, dan kemudiannya kita akan bincang dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang ni kita akan pergi kepada surah Al-Qasas, surah yang ke-28, ayat yang ke-67. Surah Al-Qasas, surah 28, ayat yang ke-67. Kalau tuan-tuan ingat lagi, tuan-tuan sekadar ulang kaji, Al-Imam Ibn Daibah dia bawakan dalil pada pendahuluan kitabnya, iaitu orang yang beristighfar, bertaubat kepada Allah. Pertama, Allah jamin kehidupannya di dunia adalah kehidupan yang senang, dan kesenangan itu adalah yang terbaik di sisi Allah. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Kedua, dia bawa dalil orang yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah, dia sebenarnya berinteraksi kepada Allah dengan mengundang pertolongan dan bantuan Allah di atas setiap kesulitan dan kesusahan hidup. Baru kita tahu, rupanya kalau kita menghadapi masalah, macam mana nak berinteraksi dengan masalah adalah dengan istighfar. Ibn Daibah dia bawa banyak dalil dan kita dah bincang dah pada pertemuan yang lalu. Kemudian Al-Imam Ibn Daibah bawakan juga dalil orang yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah, doanya mustajab. Ada dalilnya, kita dah bincang dah. Dan yang kemudiannya, iaitu orang yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Siapa yang melakukan maksiat, tetap ada harapan dan peluang di sisi Allah Ta'ala. Ini pun kita dah bincang panjang. Okey, malam ni tuan-tuan tengok ayat 67 daripada surah Al-Qasas. Kata Allah, fa amman, adapun orang yang taba, iaitu bertaubat kepada Allah. Kita dah bincang kan kalimat taba, taubat di sini adalah bererti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amana, lalu dia pun beriman kepada Allah.
wa amila salihah, dan dia juga melakukan amal saleh kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah, perhatikan. Ada 3 syarat yang dia mesti dilakukan sama sekali. Pertama, dia bertaubat. Kedua, dia beriman. Ketiga, dia beramal saleh. Di luar sana, ada orang yang bertaubat tetapi tak beriman dan tak beramal saleh. Agama lain ada tak istilah taubat? Ada. Tapi mereka tak beriman dan tak beramal saleh. Ada golongan, dia beriman tapi tak bertaubat dan juga tak beramal saleh. Ada orang yang dia beramal kebaikan, buat kebaikan, tapi tak bertaubat dan juga tak beriman. Ada orang yang bukan Islam tapi buat benda-benda kebajikan, tuan-tuan, pun sama juga. Jadi Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita bertaubat, beriman dan beramal saleh. Ada orang dia beriman dan dia bertaubat tapi dia tak beramal. Saya dah bertaubat dah masa dekat Mekah dulu. Jadi balik ni biasa je lah. Kadang buat, kadang tak buat. Nanti hujung tahun nanti saya cucilah dosa saya pergi balik umrah, taubat. Tak boleh, tuan-tuan. Taubat ini mesti dizahirkan dengan amal-amal saleh kita. Okey, tengok siapa yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, fa'asa an yakuna minal muflihin, kata Allah. Maka dia akan tergolong dalam golongan al-muflihin, orang yang berjaya. Orang yang berjaya. Seolah-olahnya gelaran ni Allah Ta'ala beri. Kalau ibu-ibu ayah jumpa je kalimah al-muflihun ke, al-muflihin ke, dia seolah-olahnya macam gelaran Datuk Syed Allah berikan kepada kita. Ada orang dia dapat gelaran Datuk Syed dia, tuan-tuan. Tapi orang yang salat, beramal saleh, bertaubat, beriman, dia dapat gelaran ni daripada Allah Ta'ala. Antaranya ibu-ibu ayah boleh tengok dalam qad aflahal mu'minun, kata Allah. Sesungguhnya berjayalah orang mukmin. Lalu Allah senaraikan apa ciri-ciri kejayaan tu. Buat semua ni, dapatlah title Al-Muflihun, iaitu title kejayaan. Berapa ramai orang yang tahu? Berapa ramai? Jarang-jarang kita tahu. Jadi hari ni kita jumpa dah bertaubat, beriman, beramal saleh, maka dapatlah title yang sangat istimewa di sisi Allah, iaitu title Al-Muflihin, iaitu orang-orang yang berjaya. Di dalam bahasa Al-Quran, Allah menggunakan perkataan berjaya ni adalah dengan perkataan Al-Falah. Al-Falah. Kalau kita tengok di dalam bahasa Arab, perkataan Fauzun ataupun Faiz, ini orang yang berjaya, pun maksud yang sama. Tapi Allah Ta'ala bila nak sebut tentang kejayaan, Allah gunakan perkataan Al-Falah. Kita pun nak ajak orang solat, hayya 'alal falah. Perkataan Al-Falah dia hampir dengan perkataan Al-Fallah, lam yang ada tasydid. Al-Fallah, kejayaan Al-Falah. Kalau Al-Fallah, lam yang ada tasydid tu, itu artinya petani. Kenapa kaitan petani ni dengan orang berjaya? Sebab bezanya petani ni, samanya petani dengan orang yang berjaya ni. Petani ni dia nak dapatkan hasil tanaman yang terbaik, dia bermula dengan biji benih yang terbaik. Dia tak boleh main beli, main tanam je, tak boleh. Sebelum dia nak tanam biji benih tu, dia ada ilmu ke tidak? Ada. Dia tahu jenis biji benih dia. Dia tahu ditanam di tanah yang mana. Dia tahu macam mana dia nak racun, dia nak jaga, nak monitor, sampailah keluar hasil. Macam itulah orang yang beramal soleh kepada Allah. Dia mesti beramal dengan ilmu. Dan dia beramal mula-mula tu mestilah dengan keikhlasan. Seorang petani, adakah hari ini dia tanam, hari ini juga tumbuh dia punya hasil? Tidak. Hari ini dia tanam dengan kesabaran, dia siram dengan kesabaran, dia racun dengan kesabaran, dan dia meyakini di hujungnya nanti dia akan dapat hasil. Macam itulah orang mukmin melakukan amal soleh. Dengan amal-amal soleh yang dia buat ni, dengan kesabaran, dan di hujung dia ada keyakinan akan datang pembalasan di hari akhirat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu istilah kejayaan ini hampir dengan Al-Fallah, dengan petani-petani ini.
sebab dia sama perbuatan tersebut. Cara dia melihat tu adalah sama. Kita ni tanam dulu, buat dengan sungguh-sungguh, tak boleh culas. Tak boleh tinggal. Hari ni tanam, lepas tu tak siram. Biarlah seminggu nanti dah siram. Boleh tumbuh hasil ke? Tak boleh. Kita kena tanam dan kita kena konsisten lakukan. Barulah dia akan keluarkan hasil yang terbaik. Itu istilah yang Allah Ta'ala sebutkan. Al-muflihin daripada kalimah al-fallah merujuk kepada orang yang berjaya. Okey. Kalau kita tengok dalam kitab Ibn Daibah ni, bila dia tutup dalil ni dengan surah Al-Qasas ayat 67 ni, lalu dia terus masuk kepada hadis Nabi SAW. Ada mesej dia nak sampaikan. Lepas cerita tentang orang bertaubat, beriman, beramal saleh, terus dia masuk kepada hadis Nabi riwayat Al-Imam Muslim, sanad yang sahih, hadis daripada Nabi SAW, yang mana Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, tubu ilallah wastaghfiru, bertaubatlah kamu kepada Allah dan mohonlah keampunan kepadanya. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah. Nabi kata apa? Sesungguhnya aku ini, iaitu Rasul ni, Nabi Muhammad, kata Nabi, aku ni bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih banyak daripada 70 kali. Kenapa tadi firman Allah surah Al-Qasas lalu disambung dengan ayat hadis ni? Seolah-olahnya Ibn Daibah nak beritahu, siapakah al-muflihin? Kejayaan kepada orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh. Lalu masuk hadis ni dia nak beritahu, al-muflihin itu adalah ar-Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah baginda Nabi SAW. Inilah jalan Nabi SAW. Orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah dalam sehari. Jelas tuan-tuan? Ni kalau tuan-tuan tengok dalam susunan lah. Kalau tuan-tuan tak ada kitab, mungkin tuan-tuan tak perasan. Tapi kalau tuan-tuan ada kitab, tuan-tuan boleh tengok dia susun satu poin ke satu poin. Satu poin ke satu poin tu ada perkaitan dia. Sebab bila kita tanya, macam mana berjaya ni? Maksud berjaya ni dia terlalu luas. Kita tak boleh kata berjaya ni mesti kerja bagus. Tak boleh juga. Boleh jadi orang ni berjaya dari sudut yang lain. Jadi Ibn Daibah dia nak highlight apakah kejayaan di sisi Allah. Lalu dia cerita kejayaan itu adalah kejayaan Nabi SAW. Sebab Nabi orang yang beristighfar sehari lebih daripada 70 kali. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam Quran dan hadis, kalau disebut kalimah 70, 700, 7,000 dan segalanya tuan-tuan, sebenarnya ia merujuk kepada angka banyak, terlalu banyak. Cuma kaedah bahasa tu mereka akan gunakan kalimah 7. Contoh, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Al-Imam Zahabi tuan-tuan, dia tulis kitab 70 dosa-dosa besar, Al-Kabair, 70 dosa-dosa besar. Tapi kalau kita buka dalam kitab tu, mana ada 70 pula? Dia tulis dosa-dosa besar tu 70 lebih dosa. Tapi bila dia highlight 70, kitab 70 dosa-dosa besar, dia highlight kalimah 70 tu. Tapi hakikatnya lebih daripada 70. Okay? Sebab angka 7 ni, 7, 70 dan sebagainya, itu menunjukkan angka banyak, infinity. Infinity, itu kaedah lah. Okay, baik. Sekarang kita tengok Nabi SAW, Al-Imam Ibn Daibah di bawah riwayat Imam Muslim, dia kata Nabi ni orang paling banyak bertaubat. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, Al-Imam Ibn Daibah dia bawa satu lagi hadis riwayat Imam Muslim. Dia nak katakan kepada kita, kenapa Nabi ni orang yang paling banyak bertaubat? Kenapa? Sedangkan Nabi maksum. Ini menjadi jawapan kepada kita. Kenapa Nabi bertaubat sedangkan Nabi maksum? Kenapa Nabi berulang-ulang bertaubat kepada Allah sedangkan Nabi tak buat dosa? Jawapan dia hadis yang kedua dalam kitab Muqaddimah ni, kata Nabi SAW, Allahu asyaddu farahan bi taubatin abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala itu terlalu dahsyat kegembiraan dia. Asyaddu farahan.
Allah itu terlalu gembira dengan bitaubatin abdi, dengan taubat seseorang hamba. Hina yatubu ilaih min ahadikum, ketika mana hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan kamu. Maksudnya Nabi nak sampaikan, siapa hamba Allah yang bertaubat, orang minta maaf, yang paling gembira dengan taubat hambanya bukan kita tuan-tuan, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jawapan kenapa Nabi ni walaupun maksum tapi seringkali bermohon taubat kepada Allah, sebab ia mengundang kecintaan dan kegembiraan Allah taala kepada kita. Lalu hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ala rahilati bi ardi falah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seperti mana seseorang yang bermusafir di atas padang pasir yang luas. Okey, tuan-tuan tengok hadis ni. Hadis ni Nabi gunakan teknik penceritaan. Nabi datangkan analogi. Macam mana gembiranya Allah dengan taubat hamba-Nya. Susah kan kita nak bayang macam mana Allah Taala gembira ni. Lalu Nabi kata apa? Ada seorang musafir ni, traveller ni, dia duduk di atas padang pasir. Dia mengembara di atas padang pasir. Lalu kata Nabi, fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amu wa syarabu. Lalu tunggangan traveller ni telah melarikan diri. Bawa makanan dia, bawa minuman dia, bawa segala macam dokumen-dokumen semua, bawa dengan tunggangan-tunggangan dia. Fa ayyisa minha, menjadikan traveller ni putus asa dengan perjalanannya. Dia pun tak tahu. Saya nak ke depan, saya tak tahu ke arah mana. Saya nak ke kanan pun saya tak tahu, ke kiri pun tak tahu, nak patah balik pun tak tahu, sebab saya dah tak tahu arah dah, hilang punca dah. Bekal makanan tak ada, bekal minuman tak ada, pakaian semua pakai tak ada. Jadi kata Nabi SAW, orang ni benar-benar kecewa dah. Dia tak tahu nak buat apa dah, buntu dia. Lalu fa'ata syajarah, traveller ni pergi datangi sebuah pokok. Fattaja'a fi dhilliha, lalu dia berbaring, berteduh di bawah pokok tu. Qad ayyisa min rahilati, lalu dia pun putus asa daripada perjalanan dia. Dia dah give up dah. Saya tak nak lagi teruskan perjalanan, saya tak tahu apa nak jadi, jadilah. Saya bayangkan kepada ibu-ibu ayah, kita ni bawa beg luggage nak pergi ke luar negara. Kita pergi ni konon-kononnya DIY ataupun secara solo, pergilah. Sampai dekat luar negara ni, dekat airport ni, pasport hilang, dokumen hilang, beg luggage hilang, tak tahu nak buat apa, duit semua tak ada dah. Apa kita nak buat? Nak contact tu tak tahu, nak ini pun tak tahu. Kalau kita di airport tu bolehlah kita nak buat report, kita pergilah lost and found tu. Tapi kalau di tempat yang kita seorang, tak ada orang lain, kita mesti buntu asa, kita mesti buntu. Nabi nak bagi gambaran macam tu lah. Kawan ni dah tak tahu nak fikir apa, dia pun baring, dia pun putus asa. Lalu kata Nabi, fabaina huwa kadzalik, waktu dia tengah baring tu, tiba-tiba idza huwa biha qaimatan indah, tunggangan dia yang lari tadi tu patah balik dan berdiri sebelah dia. Tunggangan tu tiba-tiba ada sebelah dia. Fa akhadha bi khitamiha, lalu cepat-cepatlah traveller ni bangun dan dia tambatlah tunggangan dia. Apa perasaan dia ketika itu? Tadi hilang, sekarang tunggangan dia betul-betul sebelah dia. Ada bekal makanan, ada bekal minuman, ada bekal dokumen-dokumen, semua ada. Kata Nabi SAW, waktu tu dia jumpa tunggangan dia dengan rasa gembiranya, qala, dia pun berkata, dia tengah gembira ni, dan dia berkata apa? Allahumma, wahai Allah, anta, engkau wahai Allah, abdi, hamba aku. Wa ana, dan aku ni wahai Allah, Rabbuka, Tuhan kau. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia tersasul kerana terlalu gembira. Dia tersasul kerana terlalu gembira. Maka kata Nabi SAW, akhta min syiddatil farah, dia ni terlalu gembira tu menjadikan dia ni tersasul, tersalah ucapan. Nabi kata apa? Kegembiraan si traveller ni, Allah Ta'ala lebih gembira daripada dia sekiranya seorang hamba itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ialah tentang hadis ni nak tunjukkan kepada kita
Kenapa perlu saya bertaubat? Saya tak buat dosa, kenapa nak bertaubat? Sebab walaupun kita kata saya tak berhajatlah kepada pahala Allah, saya tak berhajat pada ganjaran Allah. Nanti tuan-tuan akan tengok nanti kita akan jumpa satu bab bincang tentang tingkatan taubat. Ada perkataan taubat, ada perkataan al-inabah dan ada perkataan al-aubah. Ni ada perbezaan para ulama bincang tingkatan-tingkatan taubat. Ada orang dia bertaubat sebab dia buat salah. Ada orang dia bertaubat sebab dia tak buat dosa, tapi dia bertaubat tu sebab dia nak pahala. Ada orang dia bertaubat, dia tak buat dosa dan dia tak harap pahala dah, tapi dia buat sebab Allah suka dia buat. Jadi hadis ni menjadi jawapan kepada kita. Kenapa para ulama silam, para sahabat Nabi dan juga baginda Nabi SAW, orang yang melakukan dosa secara minima, Nabi maksum daripada dosa, tapi bab taubat dia lebih banyak taubat daripada kita. Kenapa mereka buat macam tu? Rupa-rupanya nak bagi tahu Allah itu terlalu gembira dengan taubat-taubat hamba-Nya. Lebih gembira daripada traveller yang hilang tunggangannya, jumpa balik dan dia tersasul kerana terlalu gembira. Tak sedar dia tersasul. Allah lebih gembira daripada itu. Okey, ini gambaranlah kepada kita. Okey, baik tuan-tuan dan rahmati Allah. Berdasarkan hadis ni, saya nak bawa satu cerita. Cerita ni pengalaman saya lah 2 tahun lepas, 2022. Ada sekali tu saya pergi umrah bawa jemaah. Saya pergi masa musim sejuk bulan Disember. Ibu-ibu ayah yang mungkin pernah pergi umrah musim sejuk ni, cakaplah bulan 12 ni adalah bulan yang dahsyat lah. Dan waktu saya pergi tu waktu World Cup. Waktu World Cup yang tiket semua habis. Kemudian yang dijual pula tiket mahal. Yang tuan-tuan ingat lagi, lepas PKP tu ada sekali musim tu yang orang nak pergi umrah ni terhalang, banyak kali terhalang. Tangguh kan. Tiket ni dah harga dia dah tak stabil dah. Pendek ceritanya, saya pergi masa musim tu bawa jemaah. Kebetulan yang jemaah saya bawa tu jemaah yang ni lah, yang kita kata DVVIP lah, bekas menteri. Saya pergi tu, kebetulan lah masa saya sampai dekat sana, satu hari tu waktu Jumaat. Kita nak masuk solat Jumaat di Masjidil Haram ni pukul 9 kita dah masuk dah. Pukul 10 kita dah masuk dah. Kebetulan saya bawa jemaah ni, dia kata saya nak solat dekat depan Kaabah. Kalau boleh dia nak tengok ni, khatib berkhutbah atas mimbar. Saya kata boleh juga, tapi kita kena pergi awal sikit lah, pukul 9 pagi. Kita tawaf sunat, nanti kita duduk sampai ke azan Jumaat. Pukul apa nak pergi? Pukul 9. Dia kata okey lah. Saya pun pergilah. Pergi pukul 9 lepas sarapan. Sampai dekat kawasan Mataf tu, kita sangka ni pukul 9 kalau bulan-bulan yang lain okey lagi. Sekali pergi sesak. Tawaf yang 7 pusingan tu sampai sejam. 10 buah habis. Kalau ibu-ibu ayah selalu tawaf ni, kita rasa kejap je kan. Sejam. Pukul 10 habis. Waktu pukul 10 tu, saya pun nak cari tempat. Saya pun duduklah betul-betul depan Multazam tu. Target elok-elok ni, okey duduk situ. Waktu tu duduk belakang sikit lah, sebab belum lagi dihalang orang-orang buat tawaf. Waktu duduk dekat situ, lama juga saya duduk, dalam pukul 10 lebih, nak pukul 11 dah. Perut tak selesa. Alamak, kita pun dah tahan-tahan perut tak selesa. Saya pun katalah, saya minta maaf lah, saya tak boleh tahan ni, saya nak balik dulu hotel. Nanti kalau ada rezeki, kita jumpa lagi lah. Saya tinggalkanlah jemaah saya balik. Tapi betul lah, Allah Ta'ala memang nak takdirkan satu cerita. Waktu saya order balik tu, saya ingat lagi, ada seorang ibu ni, dia panggil anak dia. Nama anak dia Aisyah. Aisyah, menangis-nangis. Saya pun pelik, siapa pula? Mula tu saya tak apa ambil perhatian, abaikan je. Lama-lama makin kuat. Rupa-rupanya wanita tu depan saya. Dan dia Melayu kita lah. Orang Melayu kita. Saya tanya, Kak, kenapa Kak? Dia lebih muda lah, tapi bahasa kita panggil Kak lah. Dia hujung 20-an macam tu. Kenapa Kak? Dia kata, anak saya hilang. Anak Kak umur berapa tahun? Anak saya umur 2 tahun lebih. Boleh cakap? Tak boleh cakap. Anak dia hilang. Cuba ibu ayah bayangkan. Anaknya hilang 2 tahun lebih. Umur 2 tahun lebih. Pisah. Saya kata bila hilang ni? Baru hilang 5 minit tadi. 5 minit tadi baru hilang.
Okeylah, tak apalah, saya bagi tahu dengan polis. Bagi tahu dengan polis, tunjuk gambar sekian-sekian ni, travel mana, bla bla bla. Okey, polis tu pun call lah yang polis-polis kita Masjidil Haram. Waktu mereka cari ni tuan-tuan, cari dengan saya pun cari, dah perut pun dah tak ingat sakit perut, pusing. Akhirnya jejak sampai sejam, hampir sejam. Nak dekat pukul 12 dah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayangkan, Masjidil Haram ni dia bukan makin kurang, dia makin ramai. Dan polis ni sampai kata apa? Kalau dah sejam macam ni kita cari ni, boleh jadi budak tak ada kat sini dah mungkin keluar dah. Dan kalau dia keluar, dia mungkin tak boleh masuk dah. Kita dah runsing dah. Sebab polis kita Masjidil Haram ramai hari Jumaat, cari tak jumpa. Saya pun kata macam ni lah, tak apalah kak, saya balik ke hotel dulu. Akak hotel dekat mana, saya pergi tengok dekat lobi. Mana dah tahu kalau ada anak akak dekat hotel tu, kan dia pakai tag kan. Kalau orang jumpa dia hantarlah dekat lobi hotel tu. Saya pergi tengok dulu. Ada, saya call akak. Kalau tak ada, kita doa lah. Tapi masa tu tuan-tuan, saya sejujur dengan tuan-tuan, saya sendiri menangis. Sebab saya tak boleh bayangkan kalau yang berlaku tu pada saya, ni anak saya. Kita tak boleh bayangkan macam mana lah. Saya sampai dekat hotel kakak ni, tengok tak ada anak dia. Saya call dia kata tak ada. Waktu tu azan pukul 12.30 petang, tengah hari, 12.30, ada 30 minit lagi. Saya tawakallah, doa lah. Saya kata, ya Allah, saya dekat Masjidil Haram ni, kalau kau dengar, ya Allah, tolonglah. Saya tak ada apa kepentingan pun, saya nak tolong je. Tolonglah. Nak jadi ceritanya, hampir sebelum nak masuk azan tu, kakak tu call saya. Dia kata, dek, saya punya anak dah jumpa dah. Saya tak boleh bayang. Rupanya budak ni dia berjalan Masjidil Haram tu, lah hari dia pusing jumpa balik mak dia. Dia berjalan seorang, akhirnya patah balik jumpa dengan mak dia. Saya rasalah, kalaulah kita alami situasi tu, yang tadi jantung kita macam nak dijerut tadi ni, tiba-tiba jumpa balik anak kita, macam mana perasaan kita? Perasaan tu kita tak boleh bayang. Kita tak boleh cerita. Kita rasa macam dah diragut dah jantung ni, tiba-tiba orang bagi balik jantung balik. Kita rasa macam, macam mati hidup balik lah. Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita melalui lidah Nabi SAW, gembiranya Allah dengan taubat hamba-Nya macam itulah. Seorang hamba yang dah putus asa dah dengan perjalanan dia dah tak ada harapan dah. Tiba-tiba harapan tu terbuka luas. Dia gembira tu sampai dia tersasul. Kita gembira belum sampai tersasul lagi ya. Gembira je tak sampai tersasul. Ni gembira sampai tersasul. Nabi nak kata, kalau orang tu gembira macam tu sekali, Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya. Okay? Inilah mesej yang Nabi SAW nak sampaikan kepada kita. Ini hadis yang kedua. Baik, hadis yang ketiga, riwayat Imam Muslim juga dengan sanad yang sahih. Hadis daripada jalur Abu Musa Al-Ash'ari, iaitu Nabi SAW telah bersabda. Nabi kata apa? Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a syams min maghribiha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu akan bentangkan tangannya. Yabsutu yadah, Allah akan bentangkan tangannya. Ini kita bukan mujassimah Kita tak katalah Allah bentangkan tangan macam kita lah, tak sama macam makhluk. Okey, jadi seolah-olahnya Allah Ta'ala tu melapangkan tangannya bil-lail, pada waktu malam. Liyatuba musi'un nahar, untuk terima taubat orang yang bermaksiat pada waktu siang. Hamba yang maksiat waktu siang, waktu malam dia bertaubat, Allah Ta'ala tengah bersedia untuk memaafkan dia. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah juga membentangkan tangannya pada waktu siang. Liyatuba musi'ul lail, untuk memberi taubat, pengampunan kepada hamba yang bertaubat, yang bermaksiat pada waktu malam, sehinggalah terbitnya matahari daripada barat. Okey, hadis yang ketiga ni pula mesej dia. Tadi kita dah bincang orang yang paling banyak beristighfar, Nabi. Allah Ta'ala ni terlalu gembira dengan orang yang bertaubat. Hadis ketiga, Ibn Daibah bawa hadis ni, Allah Ta'ala lapangkan tangan siangnya, Allah Ta'ala lapangkan tangan malamnya, sebab nak bagi tahu pengampunan Allah ni adalah 24/7.
Kalau makhluk, pengampunannya terhad. Penguasa, pemerintah, raja, tanyalah. Mereka punya tempoh pengampunan mungkin pada hari keputeraan. Setahun mungkin sekali. Kalau polis trafik, setahun mungkin seminggu. Siapa yang serah diri dalam tempoh seminggu ni, kita beri potongan 70%. Tapi tidak pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya tempoh pengampunan 24/7. Bila-bila waktu. Siang dan juga malam. Tak ada tempoh. Tidak ada. Dia sentiasa terbuka. Cumanya Nabi berikan amaran. Jangan sampai kepada dua waktu. Waktu yang disebut dalam hadis ini adalah merujuk kepada hatta tatlu'a syams min maghribiha. Jangan sampai kepada waktu matahari terbit daripada barat. Ini kiamat besar. Jangan sampai berlaku kiamat. Waktu itu pintu taubat tertutup. Selagi mana belum kiamat, bertaubatlah. Taubat Allah itu terbuka. Dan satu lagi tempoh, jangan sampai idza balaghatil hulqum. Jangan sampai berlakunya kiamat kecil, kita mati. Waktu tu pintu taubat tertutup. Selain daripada dua tempoh ni, pengampunan Allah terbuka 24 jam. Bila-bila waktu. Dia tidak ada tempoh, hari-hari. Okey? Allah Ta'ala turun ke langit bumi ni setiap malam. Dia bukan turun setahun sekali. Dia berlaku pada setiap malam. Yang mana Allah Ta'ala bertanya kepada hamba-Nya, siapa yang ingin meminta, mintalah, aku nak makbulkan. Siapa yang nak mohon pengampunan, mohonlah, aku nak ampunkan. Siapa yang mengharapkan rahmah, mintalah, aku nak berikan rahmah. Tengok-tengok kita berdengkur-dengkur. Sedangkan setiap malam Allah Ta'ala turun kepada langit dunia ni untuk memustajabkan doa hamba-hambanya, memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya. Okey, jadi jelas susunan hadis-hadis ni, walaupun kita baca satu hadis ke satu hadis, satu hadis ke satu hadis, tetapi Ibn Daibak metodologi penulisannya tu ada mesej-mesej yang dia nak sampaikan. Okey? Jadi bila tempoh saya nak bertaubat? Bila-bila waktu. Dia tak terhad dan dia tidak ada tempoh. Okey, baik. Kemudian kita tengok lagi satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada riwayat Al-Imam Tirmizi, sanad yang sahih. Daripada Safwan bin Asal, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna baban min maghribi masiratu irdihi aw yasiru rakibu fi ardihi arba'i aw sab'in ammah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah pintu daripada arah barat. Ada satu pintu tu dia datang daripada arah barat. Yang mana luasnya pintu itu adalah seperti mana ada orang yang berkenderaan. Orang berkenderaan tuan-tuan, dia berkenderaan lah, menggunakan tunggangan ataupun memandu kenderaannya, iaitu dengan menempuh arba'in au sab'in ammah. Perjalanan dia tu dengan tunggangan, bukan dia berjalan kaki, dengan tunggangan, adalah sejauh 40 tahun ataupun 70 tahun. Nabi nak cerita luasnya itu. Okey? Qibala Syams, daripada arah Syam. Okey. Kemudian Nabi kata, khalaqahu Allah Ta'ala yawma khalaqas samawati wal arda maftuhan lit-taubah. Pintu itu Allah Ta'ala jadikan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, dan dia sentiasa terbuka untuk orang yang bertaubat. Tuan-tuan boleh faham hadis ini, tuan-tuan? Punyalah luas pintu tu daripada arah barat ni, terbuka luas tu dengan jarak kalau orang menempuh dengan kenderaan sejauh 40 tahun ataupun 70 tahun. Itulah gambaran betapa luasnya pintu taubat. Dan Allah Ta'ala buka adalah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Dan kata Nabi SAW, la yughlaq, pintu tu takkan tertutup hatta tatlu'a syams fihi, sehinggalah Allah Ta'ala terbitkan matahari daripada barat. Pintu tu punya luas 40 tahun tunggangan, 70 tahun dengan berkenderaan. Kita tak boleh bayang, tuan-tuan. Nak bagi tahu
peluang pengampunan 24 jam. Keluasan pintu taubat seperti gambaran 70 tahun perjalanan. Ini gambaran yang nak disampaikan kepada kita. Okey, baik tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadis tuan-tuan. Ni mukadimah ni bab bincang hadis ni sebab dia nak bagi tahu je satu poin ke satu poin. Menarik tuan-tuan, para ulama dahulu mereka kalau saya lah sebagai penulis, bila kita nak tulis kita akan gunakan bahasa kita. Tapi betapa bijaksananya para ulama silam, mereka nak sampaikan mesej tu bukan dengan bahasa dia, tetapi melalui dalil-dalil Quran dan juga hadis. Pun dah kita fahami dah. Dan kita boleh terkesan dengan ucapan-ucapan daripada dalil-dalil ini. Okey, sekarang tuan-tuan tengok. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, hadis daripada jalur Abu Sa'id Al-Khudri, sanad sahih, iaitu Nabi bercerita tentang ada seorang pembunuh. Okay, saya nak nampak tuan-tuan clear balik tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan dah tak perasan. Hadis yang Nabi nak cerita ni, orang yang paling banyak bertaubat Nabi, betul kan? Saya sebut tadi. Orang yang paling banyak bertaubat tu adalah baginda Nabi SAW. Kedua, kenapa Nabi ni paling banyak bertaubat? Sebab orang yang bertaubat itu adalah Allah Ta'ala terlalu gembira dengan taubat-taubat dia. Kita nak Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Macam mana? Taubatlah. Kita nak Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmah. Macam mana? Taubatlah. Macam mana saya nak buat Allah Ta'ala happy dengan saya? Taubatlah. Okay, itu kita dapat poin yang kedua. Poin yang ketiga, pintu taubat itu adalah tidak bertempoh. Dia 24 jam. Siang dan malam. Bila-bila waktu. Cuma jangan sampai kepada dua keadaan. Sama ada kiamat kecil ataupun kiamat besar. Itu ketiga. Keempat, Nabi SAW beritahu, pintu taubat itu terlalu luas. Kalau saya kata terlalu luas sahaja, kita tak boleh bayang luas macam mana. Nabi datangkan satu perumpamaan. Kamu bayangkan satu tunggangan berkenderaan mengambil masa tempoh perjalanan 40 tahun, 70 tahun. Macam mana jauh perjalanan tu? Oh, tak boleh fikir. Kenapa? Orang Arab silam, mereka untuk mengukur jarak perjalanan, mereka tak menggunakan ukuran kilometer. Zaman tu tidak ada satu kiraan jarak secara accurate. Mereka mengukur jarak dengan cara marhalah. Macam mana? Mereka menisbahkan satu hari perjalanan bersamaan satu marhalah. 2 hari perjalanan bersamaan dengan 2 marhalah. Kalau destinasi yang mereka tuju itu mengambil masa 2 hari, maka disebut sebagai 2 marhalah. Baru diharuskan solat jamak qasar. Sebab itu kalau kita buka dalam kitab fiqh bab solat jamak ni, kenapa ada ulama kata solat jamak ni jarak 2 marhalah 81 km. Ada yang kata 83, ada yang kata 86, ada yang kata 90 lebih. Sebab hadis tu adalah merujuk kepada destinasi. Daripada sekian tempat ke sekian tempat Nabi solat jamak. Kita pun kira waktu sekarang ni, oh jarak dia 81. Hadis yang berikutnya, jarak ni ke jarak ni Nabi solat jamak. Kita pun kira 86 km pula. Dia tak sama. Sebab mereka tak ukur dengan kilometer, mereka ukur dengan jarak hari perjalanan. Bayangkan tuan-tuan, kalau 2 hari perjalanan bersama 2 marhalah, sebulan perjalanan 30 marhalah, setahun perjalanan 365 marhalah. Bayangkan kalau sampai dah 70 tahun, 40 tahun seperti hadis ni, Nabi nak bayangkan jarak tu adalah seluas pintu taubat. Betul-betul luas. Betul-betul luas. Okey, itu poin-poin kita. Okey, sekarang kita masuk hadis yang baru ni, cerita tentang seorang pembunuh. Yang mana pembunuh ni seolah-olahnya Ibn Daibah nak sampaikan kepada kita, Allah dah buka pintu taubat luas. Allah nak bagi peluang taubat ni 24 jam siang malam. Dan Allah Ta'ala ni sebenarnya benar-benar nak ampunkan kita sebenarnya. Memang nak ampunkan kita. Maka datanglah dalil daripada Ibn Daibah berdasarkan hadis Nabi. Dia kata apa? Kana fi man kana qablakum. Dahulu ada seorang lelaki ataupun ada satu zaman sebelum zaman kamu ni. Rajulun, tentang seorang lelaki.
qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, yang mana lelaki ini seorang pembunuh, dia telah membunuh 99 nyawa. Dia bukan seorang nyawa, dia 99 nyawa. Ini bukan nyawa sikit-sikit, punya banyak 99 orang. Kalau kita baca dalam surah Al-Buruj pun Allah pernah sebut benda yang sama. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Ta'ala, ada satu kumpulan manusia namanya Ashabul Ukhdud. Dia telah membunuh lelaki yang beriman dan wanita yang beriman. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi cerita, Ashabul Ukhdud ini dia telah membunuh 70,000 orang. Bukan 100 orang, bukan 200 orang, 70,000 orang. Tak tahu boleh baca dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang Ashabul Ukhdud. Lalu Allah kata apa? Falahum thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hari. Kerana dia telah membunuh 70,000 orang mukmin dan dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, azab api yang menyala-nyala. Al-Hasan Al-Basri disebutkan oleh Ibnu Katsir, waktu dia baca ayat ini, Al-Hasan Al-Basri kata apa? Ayat surah Al-Buruj nombor 10 ni ayat rahmah, ayat kasih sayang. Ini ayat kasih sayang, kata Hasan Al-Basri. Kenapa dia kata ayat kasih sayang? Sebab ayat itu ada isyarat daripada Allah. Orang ni masuk neraka bukan sebab dia telah bunuh 70,000 orang. Dia masuk neraka sebab dia tidak bertaubat. Thumma lam yatubu. Kalau dia bertaubat, nescaya Allah masukkan dalam syurga. Okey, baik, kita pergi lalu azan dulu.
Okey, baik. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni panjang tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi saya ringkaskan tuan-tuan ya. Kalau tak sempat tuan-tuan, tak apa, kita akan sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Okey, jadi kata Nabi SAW, ada seorang lelaki ni dia telah membunuh 99 nyawa. Dalam surah Al-Buruj saya sebut tadi, dia telah membunuh, ada orang yang pula pernah bunuh 70,000 orang. Tapi Allah Ta'ala kata dia masuk ke dalam neraka sebab dia tidak bertaubat. Kata Al-Hasan Al-Basri, di situ adanya mafhum mukhalafah, kata berlawanan. Dia masuk neraka sebab tidak bertaubat. Kalau dia bertaubat, nescaya Allah Ta'ala ampuni dia. Jadi nak tunjukkan kepada kita, jumlah dosa kita, besar mana pun dosa kita, itu bukan soal yang penting. Sebab Allah itu adalah Tuhan yang maha besar, dan dia lebih besar daripada kesilapan dan maksiat yang kita lakukan. Dan itu bukan satu isu. Isunya adalah bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Okey, sekarang kita tengok. Lelaki ni dia dah bunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahlil ardh. Lalu dia pun datangilah orang kampung dia, dan dia bertanyalah kepada orang kampung, siapa orang yang paling a'lam, yang paling tahu, orang yang ada ilmu ni. Fadulla ala rahib. Lalu orang kampung tunjuk, kamu jumpa dengan si fulan ni. Si fulan ni adalah seorang rahib. Rahib dekat sini artinya dia ni adalah ahli ibadah. Okey, tanyalah pada ahli ibadah. Fa'atahu faqala. Lalu pembunuh ni pun jumpa dengan ahli ibadah itu, dan dia pun ceritakan, innahu qatala 99 nafsan fahallahu min taubah. Dia ceritalah, saya ni dulu pernah bunuh 99 nyawa. Boleh ke kalau saya bertaubat? Boleh ke kalau saya bertaubat? Faqala, maka kata si rahib itu, la, tak boleh. Allah takkan ampunkan dosa kamu. Takkanlah boleh bunuh 99 orang tiba-tiba dia ampunkan. Mustahil lah. Ini logik akal kita lah. Logik akal kita. Kerana dia kata la, tak boleh diampunkan, kata Nabi, faqatalahu, si pembunuh tu bunuh si ahli ibadah tu. Fakammala bihi mi'ah, maka genaplah dia punya rekod 100 orang dia bunuh. 100 orang dia bunuh. Rekod dia dia bunuh 100 orang. Okey, ni logik kita mula baca hadis ni, mungkin kita kata, kenapa dia jawab macam tu? Tuan-tuan, kita jangan kata tau, kita sendiri pun keluar masjid, sipar kita hilang. Apa yang keluar daripada mulut kita? Seolah-olah ni orang ni jahat kan. Kalau saya jumpa lah kawan yang saya sipar ni, bunuh dia. Bahasa kita. Kita ni rasa dosa kecil pun kita rasa tak patut dia buat dosa. Kawan ni cerita, saya dah bunuh 99 orang. Tak ada peluang dah taubat untuk dia. Tak ada peluang dah. Itu logik orang yang tak ada ilmu. Dia ahli ibadah tapi dia tak ada ilmu. Maka summa sa'ala an a'lami ahli al-ard. Pembunuh ni hati dia meronta-ronta. Dia masih lagi nak bertaubat kepada Allah. Lalu dia tanya pada orang kampung dia, siapa orang yang paling alim di antara orang kampung ni? Fadulla ala rajulin alim. Lalu mereka pun tunjuk, kamu jumpalah dengan si fulan tu, dia tu ahli ilmu. Sebab apa dia tunjuk rahib dulu baru jumpa ahli ilmu? Sebab biasanya betul manusia ni menilai manusia dengan luaran. Betul kan? Kita akan nilai manusia ni dengan luaran. Terzahir luarannya itu nampak macam ahli ibadah, bagi kita dia lebih tahulah berbanding dengan ahli ilmu. Biasa macam itulah. Kenapa dia tak tunjuk je lelaki yang alim? Sebab secara zahirnya kalau dua orang ni nampak sama, tapi yang terzahir tu lebih kita pandang. Maka sebab itu dia tunjuk kepada si rahib tu, ahli ibadah tu, baru jumpa ahli ilmu. Lalu si pembunuh ni pun datangilah ahli ilmu tu, dan dia pun cerita, innahu qatala mi'ata nafsin. Dia kata, saya ada rekod, saya dah bunuh 100 orang. Fahallahu min taubah. Macam mana kalau nak bertaubat? Boleh ke? Kalau kita, mesti kita kata, kawan tadi tu dah dibunuh. Kalau saya kata tak boleh, tentulah dibunuh. Jadi kita kata boleh lah. Tak macam tu lah. Faqala, maka kata ahli ilmu, dia kata, na'am, boleh. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Siapa yang boleh halang kamu daripada bertaubat? Boleh ke?
Tak ada orang boleh halang kamu daripada bertaubat. Semestinya boleh. Inilah jawapan ahli ilmu. Kalau kita yang hari ni belajar ni, macam mana pun jahat seseorang, kita takkan kata kawan ni memang tak ada harapan lah kalau perangai macam ni. Takkan kata macam tu. Sebab kita tahu betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak contoh daripada umat terdahulu yang perangai begini, akhirnya berubah menjadi perangai yang lebih baik. Ada seorang perompak yang paling digeruni pada zaman dia. Hari ini dia berubah, ni cerita dulu lah. Dia berubah selepas itu menjadi ulama yang paling disegani. Tuan-tuan kenal siapa? Kenal? Ada seorang perompak yang paling diguruni. Siapa sebut nama dia, semua orang takut. Si Fulan tu, dia duduk kat area tu. Pedagang-pedagang Arab takkan berani lalu kawasan tu. Sebab sangat terkenal dengan kejahatan dia. Lalu dia bertaubat kepada Allah dan dia menjadi ulama yang paling disegani. Siapa tuan-tuan? Saya tinggalkan tuan-tuan homework. Kita jumpa bulan depan. Saya sampaikan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh, tuan-tuan search tuan-tuan. Perompak yang menjadi ulama. Kalau saya sebut tuan-tuan mesti, dah ya ke? Saya tak tahu. Saya tahu dia ulama je. Saya tak tahu dia bukan perompak. Tuan-tuan boleh google nanti Okey. Kemudian tuan-tuan, hadis ni panjang lagi tuan-tuan. Saya tak dapat bincang lah. Okey, cumanya lepas dia kata kamu boleh bertaubat, terus ahli ilmu ni pesan kepada si perompak yang nak bertaubat ni apa yang perlu dia lakukan. Ini perbincangan kemudian. Sebab di sini kita akan nampak syarat-syarat taubat. Kalau kita nak bertaubat, apa yang perlu kita lakukan. Ini kita akan jumpa pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sila. Boleh. Bagaimana cara kita bertaubat?